Hai Anyo. Okay, so sekarang ni saya berada di Menara Public Gold. Saya nak buat urusan keluarkan emas perhiasan daripada akaun Gap. So kat sini banyak koleksi yang ada. Kat sini ada gelang, ada cincin, ada pelbagai jenis design yang ada. Okay, so tuan-puan boleh datang kat sini dan keluarkan daripada akaun Gap. Okay, so sekarang ni gram emas saya ada 49 gram. Okay, so saya nak keluarkan siri terbaru gelombang. Saya nak pilih design yang mana? So sekejap saya nak pilih design ni. Okay, boleh ambil saiz 15. Okay, baik. So kita try dulu saiz 15. Alright, cantik. Boleh check upah dia berapa? Okay, so kita dah tahu berat dia berapa, 3.26. So upah dia 175 sahaja. PG00438-333. So kat sini dia akan minta PG kod kita untuk pengesahan lah. So sebab itu gram emas akan dipotong melalui akaun Gap kita. Okay, so dah ada Gap ni, kita scan je. Buka barcode kat sini, kita scan. Okay, so dia akan minta adalah request taxi. Kita masukkan nombor taxi. So kita tekan approve sahaja. So kita sukses. Gap withdraw have been successful created. So dia akan potong gram kita lah. Kita just tekan OK. So gram emas dah dipotong. Daripada 49 gram kepada 46 gram. So kita tengok history lah kat sini. Gram emas telah dipotong 3.26 gram. Tunggu next untuk bayar upah sahaja di sini. Kat sini semua ada tulis ya. Dengan nanai goreng, sini kari dengan nanai, berat dia 3.26, pada 170 ringgit. Okay. Jadi yang cik bayar 170 ringgit. Yeah. So kat sini kalau ada tak akaun Gap, saya akan beli dengan harga 2334. So harga kat sini cincin ini bernilai 2334. So kat sini saya tak bayar 2000, saya just bayar upah sahaja 175. Okay. So tuan-puan yang berminat nak simpan gram emas sikit-sikit melalui akaun Gap, tuan-puan boleh isi detail debit biru ataupun tuan-puan boleh kontak saya untuk saya bantu tuan-puan adakan akaun Gap macam saya ni dan keluarkan emas perhiasan. Okey, terima kasih kerana membantu saya.